Hari ini saya buat puding sumit campur nata di koko. Okey, kita tuangkan. Bismillah. Jangan terlampau penuh sangat sebab nanti kita nak tutup dia ya. Petua dia supaya jeli kita tidak hancur ataupun mencair, adunan puding yang kita nak tuang tu hendaklah suam-suam. Jangan lepas masak, tengah panas-panas tu kita tuang ke atas jeli. Nanti jeli kita akan mencair. Okey, ini suam-suam dan kita lihat hasilnya. Nampak tu jeli tu masih cantik terbentuk. Dia tidak pecah ataupun larut. Nampak ya, terbentuk dia ya, elok je. Okey, yang ni puding ni dah mulai keras sedikit ya. Okey, atas dulang tu, bawah bekas tu kita letak sedikit air. Tujuan saya letak sedikit air kat dalam dulang tu supaya puding ni cepat sikit mengeras.